Aku teringat waktu kami kat dalam negeri ni, time-time nak dekat raya tau. Kami pun ada mercun kami pun hias rumah kami macam rumah dekat luar ni. Tapi apa yang saya cerita ni bukanlah untuk keseronokan. Jangan korang fikir yang negeri ni tempat nak seronok ataupun tempat persinggahan. Jangan fikir macam tu. Ada side-side yang saya masih simpan, saya tak cerita. Dan ada benda yang boleh saya cerita, ada benda yang tak boleh saya cerita. Jadi waktu kami dekat negeri ni, tiba je malam raya, kami akan buat mercun kami. Mercun kami daripada slipper kopen, slipper penjara. Kopen penjara memang keras. Di slipper tu kami akan buat ketuk drawer, ketuk tombak. Plastik roti yang kami dapat, kami akan buat bunyi mercun. Tiup ramai-ramai. Buat bunyi, dia akan bunyi macam letup-letup lah. Jadi kami akan hias bilik kami tu macam dekat luar. Kami akan hias dengan kertas. Kami akan buat bentuk ketupat. Kami akan gantung kat setiap lampu-lampu bilik kami. Kami akan hias dekat besi-besi jeriji, besi-besi penjara bilik kami tu. Kat sana panggil jerijak. Besi penjara ni orang panggil jerijak. Jadi kami akan hias. Jadi itulah sedikit kenangan. Orang kata kenangan manis. Nak dikatakan kenangan pahit lebih banyak daripada kenangan manis. Jadi ada part dia kami dapat kenangan-kenangan manis, tapi yang banyaknya, yang selebihnya adalah kenangan pahit di sekolah negeri. Banyak lagi kenangan pahit. Siapa nak dengar kenangan pahit di sekolah negeri boleh komen lagi dan lagi.